Naik. Jangan mati dulu. Relax. Kita buktikan dekat orang yang mati dah. Kali ni mesti aku boleh tahan lama sikit, confirm. Okay guys, yang korang tengah tengok ni, aku main game bodoh ni. Game ni bukannya aku main dekat konsol game ke apa, tak tau. Ini mati dah. Ini aku pakai casing earphone tu. Casing untuk Bluetooth earphone ni, dia siap ada game. Benda tu yang buatkan jadi macam tak tahan tu. Rajin betul lah kau. Semestinya lah pada casing dia ni ada macam-macam setting lah kau boleh buat. Ikut kau lah nak buat apa. Ok, jom kita review dia. Ini barang setup dia memang garang. Ni earphone dia. Casing dia belah dalam dia buat warna oranye melekat macam ni. Memang betul-betul memberi perasaan kontra yang cantik menarik. Ini pula dia punya earphone yang kita sumbat dekat telinga. Ok, kita nak tengok kalau beli ni dapat apa lagi. Kita akan dapat satu lanyard, buku AI dia. Yang ini sebab earphone boleh translate bahasa kan. Kabel Type A Type C. Cara mudah untuk mula. Yang ni bacalah pelan-pelan. Buku manual mestilah dapat. 10 minit charge, boleh pergi 3 jam punya pakai. Boleh pakai dalam anggaran maksimum 20 jam. Korang tengok warna matte dia ni, nampak macam mahal loh. Pada mata aku pun design body dia ni memang cantik-cantik, rap-rap. Dia kata benda lah ni IPX5, tapi aku tak percayalah the whole set IPX5. Mungkin earphone saja tu senang nak percaya. IPX5 waterproof bermaksud boleh kena hujan. Tapi yang ini mungkin bukan semualah boleh kena hujan. Again, mungkin earphone dia je. Daripada sudut kualiti bunyi, aku boleh katakan pada harga dia dah kira B40, M40 version B40. Tengah-tengah yang sedap. Tak terlalu mahal sangat, tapi kualiti bunyi dia dah Nak yang murah tapi bunyi lagi ada. Itu lain kali lah buat review. Yang ini murah boleh dengar harga. Yang itu murah dah mula sakit hati sikit dengan harga. Jadi kalau kau tanya aku, yang ini pun dah A sangat. Dan lagi best. Touchscreen dia ni, yang depan ni, kalau kau tak suka muka kucing ni, kau boleh letak muka kau